Bayangkan kita berdiri di atas gunung setinggi langit dan di bawah kaki terbentang ribuan cermin gergasi yang memantulkan cahaya matahari seperti lautan emas. Lebih mengejutkan, semua ni bukan binaan moden. Ia dibina 1300 tahun lalu tanpa mesin, tanpa teknologi digital, tapi masih berfungsi sampai hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke wilayah Yunnan, China, sawah padi Yuanyang hasil genius suku kaum Han. Satu sistem pertanian yang bukan sekadar cantik tapi hampir mustahil untuk ditiru oleh manusia moden. Bayangkan, tebing gunung yang curam mereka potong, ratakan dan bentuk jadi ribuan tingkat sawah. Bukan satu atau dua, tapi sehingga 3,000 tingkat berlapis-lapis. Dan semua ini dibuat hanya dengan tenaga manusia, alat asas dan kefahaman mendalam tentang alam. Suku Han tak bina empangan konkrit, tak guna pam elektrik, tak ada sistem automasi. Mereka guna graviti dan ekosistem semula jadi. Air bermula dari hutan di puncak gunung yang tangkap kabus dan hujan, turun melalui parit kecil, diagihkan secara sistematik ke setiap petak sawah. Hasilnya tiada satu pun sawah yang kering walaupun musim kemarau. Ini bukan sekadar bijak, ini harmoni dengan ciptaan Allah SWT. Dari udara, sawah ni nampak macam ribuan cermin. Pagi berwarna emas, petang pula berwarna merah membara. Kadang-kadang seolah-olah langit jatuh ke bumi. Ini bukan sekadar tempat bertani, ini karya seni hidup.